kita dengar cerita tadi macam ups and down abang daripada nama besar kan, lepas keluar AF, lepas tu jadi announcer, kemudian tak jadi announcer sampai jadi basker kan. Ada tak titik yang mana abang rasa macam aku nak give up dengan menyanyi? Sebenarnya masa perkahwinan tak jadi, lepas tu dah duduk sorang-sorang, lepas tu dah tak ada income. So itu adalah sebenarnya yang paling rasa macam itu yang bertanya pada diri sendiri ni. Nak buat ke tak? Sebab sayang, sebab fikir macam kau dah spend dah belas tahun untuk buat benda ni, takkan nak give up macam tu je. Kau nak kerja apa? Masa tu berbual dengan diri sendiri berbual dengan diri sendiri. Duduk sorang-sorang, kau nak jadi apa cakap kan? Kau rumah nak kena bayar, kereta dah tak ada dah. Okay, kereta dah semua dah jual, tinggal motor je. So pergi basking semua naik motor lah. Dah start balik macam kehidupan masa habis sekolah kan. So ada satu hari tu kebetulan ada kawan ni, dia suka panggil-panggil untuk nyanyi lagu-lagu macam lagu ketuanan lah. Irwan Muhibin. So masa tu dia panggil, dia Pak, jom kita collab buat lagu. Lepas tu borak-borak dengan dia, and it happened to be dia ni pernah jadi PA untuk Habib Ali. Habib Ali yang orang Indonesia kan. Tapi dia dah stay kat sini lama kan. Lepas tu baru tahu, Habib Ali ni aku minat juga dia ni kan. Dia punya cara dia berdakwahan yang sangat lembut kan. Jenis tak ada yang quality tinggi kan. Dia cakap kalau rezeki bawa aku jumpa dia. Tapi masa tu tengah down lah. Tengah down. Lepas tu ada satu hari dia cakap, Zaid, Habib Ali ada kat Putrajaya, nak datang tak? Dia cakap boleh, datang lah. Masa tu memang dengan pakaian hura-hara semua kan. Memang tak di-prepare apa-apa. Ada gambar dengan Habib Ali kan. So memang rasa malu lah. Memang segan lah dengan orang-orang macam tu kan. Tengok dia kata bagi dia ceramah dulu, dan after that kita pergi lepak belakang ni jumpa dia. Okay lah, dengar dia ceramah apa semua, kita dengar. And lepas habis ceramah tu, dia pergi belakang. Dia pergi belakang tu kan ada tempat makan apa semua kan. Memang tertutup lah. Lepas tu Irwan panggil, jom jumpa Habib. Masa tu rasa, ya Allah, malunya nak cakap dengan dia pun malu macam kan. Jumpa pada sebelah table lah. Macam tengok dia kan. Tengok muka dia macam, apa aku nak minta dengan dia ni lah. Apa aku nak tanya kan. Sebab aku pun bukannya hebat sangat apa pasal agama ni. Apa yang boleh bantu, mungkin cakap-cakap kot. Tapi dia memang tak bercakap. Lepas tu dia nak belah. Macam tak ada rezeki kot aku nak borak dengan dia ni. Lepas tu dia nak belah, semua orang dah belah. Dia nak masuk kereta dah. Dia nak masuk kereta lah, kawan tu panggil balik, come jumpa Habib. Cakap tak apa, dia tunggu. Jumpa, buka pintu. Saya salam dia, Habib. Cakap, Assalamualaikum Habib. Waalaikumsalam. Ya nak, kenapa? Dia kata, saya cakap, saya sekarang dalam fasa yang paling teruk dalam hidup ni. Saya tak ada apa, saya ni saya kahwin pun tak ada apa semua tu. So dia cakap, apa yang boleh saya buat? Lepas tu dia tanya, ibu ayah masih ada? Saya cakap ada. Dia cakap, gembirakan mereka dulu. Dia kata, maksudnya apa-apa mak bapak lu, settlekan dulu mak bapak. Tanya diorang khabar, apa yang diorang tak cukup, provide. So start pada tu, terus menangis lah. So dia menangis depan Habib, dah tak kira dah muka buruk macam tu. Habib tak apa. Dia tepuk-tepuk macam. Rasa itu adalah perjumpaan je, rasa macam yang sekejap tapi bagi impact yang sangat besar untuk Zahid kan. So start pada tu terus yelah, aku ada family lagi kot. Rupanya benda tu tak sedar, dikaburi dengan kau tak ada duit, kau macam ni. Padahal family kau ada ni, support kau. Bila dah fikir macam tu kan, baru jumpa balik apa. Okay, macam bukanlah tak jumpa, maksudnya lebihkan masa dengan diorang. Lepas tu dengan adik-beradik pun macam betul, diorang pun macam, itulah kamu kenapa macam ni kan, lama tak jumpa pun semua. So, start pada tu mak saya lah yang paling macam, yelah bapa dah tak ada. Mak dia cakap, Ma, apa pun masuk pertandingan apa semua, basking ke apa macam, Ma doa. Tapi ada benda cerita kelakar lah pasal doa ni. Masa masuk musikal lawak kan, dengan Maharaja Lawak final masa tu, Ma, Zahid nak masuk final ni, doakan Zahid. InsyaAllah Zahid. Berapa orang yang pergi final, dia tanya. 4 orang. Kalau boleh dapat nombor yang 3 teratas okey lah.
Okey, mama doakan 3 teratas. Doa dapat nombor 4. Ya, Ya, betul. atas 3 4 kan. Betul lah 3 3 teratas 4 lah. Saya dah macam fikir 1 2 3 dah. Betul lah. Literally ya. Betul, literally. Lepas ni order lepas ni doa tu juara boleh tak? Tapi tu debut season abang kan? Betul. Masuk final bang Ya, betul. Masya-Allah. Okay, macam grup baru yang macam orang tak kenal kan. So lawak yang kita buat lawak yang betul lah. Mula-mula kita tak jumpa. First 5 weeks tu memang tak jumpa apa. Lepas tu Bahan Zahid terus. Betul lah. Start daripada Bahan Zahid tu lah. Ya. Zahid ni siapa kan? Tak silap saya yang tu pun antara first time Nizam ke final kan. Betul. Nizam Syashik tu semua first time. final. Oh. First time final. Kira macam debut pun dah ni. Kira abang ni macam king of reality show je. Masuk siapa nak pergi final masuk dengan saya. Sebab yang 2025 ni pun dengan Bahim tak sampai semi final je. Still. So tapi tak apalah, okey lah, rezeki lah. Memang kita orang pun memang dah tahu dah akan keluar semi final tu, sebab apa yang performa kita buat tu macam tak lego Azam. Betul ada, aku berasa ni tak apalah. Kita tak pergi final tak apa. So, okay. Nasib baik Nizam pun jenis 8 ada. And Ayem pun good experience untuk dia. Dia first time masuk. So dia yang paling sedih sih. Dia cakap, dia cakap, kau pasal sedih? Dia cakap nangis lah. Dia nangis, dia tak dapat. Tak ada, track record korang semua pergi final. Dia kata. Okay. Dia rasa bertanggungjawab lah. Dia rasa macam pasal aku lah tak pergi final. Tak lah, cakap benda ni dah tertulis lah, kau tak dapat pergi. So tak payah pergi lah. So maksudnya belum lagi lah rezeki kau. Mungkin lepas ni Ayem masuk dengan Nizam, dengan orang lain mungkin boleh pergi final. Faham. So dia okay je. So best lah benda tu. Abang kiranya macam lepas abang jumpa Habib tu, dan abang ikut apa benda yang Habib nasihatkan, Betul. mula nampak macam memang Betul. dia turn lah. Betul. Memang kita benda rezeki yang tak nampak. Dia macam sekarang ni abang dah tak nak. Bukanlah tak nak dah. Macam dulu dah. Sebenarnya popularity ni adalah benda yang dulu orang cari lah. Sekarang macam abang ni dah zamannya abang yang jenis macam apa yang ada cukup untuk aku, cukup untuk bini aku, cukup untuk family aku, then that's it, cukup. So tak ada macam nak lebih-lebih. Lebih tu rezeki lah. Alhamdulillah dapat lah. Betul lah, benda tu memang terbukti lah. Bila kita lagi-lagi dari isteri adalah salah seorang penyumbang rezeki kita juga, yang paling besar juga dalam hidup kita. So isteri, family, even anak pun rezeki juga daripada Allah. So sentiasa jaga ni lah, jaga circle je. Sebab kawan ni come and go. Yang kawan yang betul-betul ni adalah kawan yang saya rasa kawan yang lebih 20 tahun, 30 tahun dia baru dia faham kita. Yang jenis kau jumpa pun bukan jumpa selalu sangat. Kadang-kadang tu 3-4 bulan sekali jumpa. Tapi still bila jumpa diorang ni akan ada vibe yang rasa macam best shoot. Diorang je yang faham aku. Teman-teman sekolahan. So yang sekarang ni mostly banyak yang fake lah, yang yelah, kita pernah bagi hati kat orang untuk percaya. Tapi bila diorang break the trust tu, so rasa macam memang betul lah. Yelah, diorang dah cakap awal lah, zaman ni memang zaman yang paling tak best sekali dalam dunia. Timing ni kan, dengan apa yang ada ni. Tapi as long dia boleh bagi manfaat kepada orang lain, abang buat je. Sekarang ni nak give back to community jugalah sebenarnya. Macam showcase yang abang nak buat ni. So dia adalah memori yang saya pernah cakap dulu masa final tu, masa menang tu. Sebenarnya dah tak tahu apa nak cakap dah. Baju tercanai bang dah terima kasih Astro, terima kasih family, terima kasih pengundi, terima kasih yang sokong. Lepas tu dah macam diam, cakap apa, okey lah, nanti saya belanja tercanai. Itu adalah benda mulut yang tak tahu Allah gerakkan mulut. Betul kan? Kita tak cakap benda tu main sebenarnya. Dalam kepala otak tak fikir pun. Dah habis tu orang tuntut, Zaid mana tu canai? Zaid mana tu canai? Bagi bang abang macam apa ni? Diorang ni. Cakap, lepas tu cakap dengan PA Apple, yang sentiasa ada dengan saya masa AF tu kan, sebab dia PA dengan manager saya. Cakap macam ni pun kita kena belajar ni pun. Cakap tak boleh ni. Tu lah, tak apa, aku try pergi NZ, kita tanya tengok macam mana. Pas maju. Memang pergi NZ. Pergi NZ. Masa tu NZ tu baru buka. NZ atas. NZ atas tu. Selalu kita lepak bawah je. Dekat red chair kan.
So jumpa diorang cakap saya nak belanja makan macam mana. Belajar macam mana belajar, dia cakap dia tak tahu, biasa mamak. Lepas tu Zahid pula dia tak kenal. Cakap saya mau belanja orang makan. Oh itu macam okey boleh. Berapa you mau belanja? Saya mau 1,000 roti canai. Bagi siapa-siapa je lah. Maksudnya saya belanja macam tu je. Okay bayar. Kira siapa-siapa tu ambil orang order cakap dah bayar je. Lepas tu Era dapat tahu. Era dapat tahu Zahid nak belanja makan roti canai. Lepas tu diorang pergi NZ roti canai tu. Dia jadi lain dah. Pula. Jadi apa? Event kat situ. Jadi event lah. Terus diorang wawarkan Zahid nak belanja makan roti canai. End up NZ belanja 3,000 roti canai dengan teh tarik free flow. Ni MZ kat mana? NZ Pasar Maju. Pasar Maju. Oh, okay. Session 5.